perang-perang yang dicipta oleh Donald Trump pada ketika ini di Iran terutamanya dan di pelbagai negara boleh dihentikan oleh kelompok-kelompok ini bila mana mereka menjadi sebahagian daripada blok-blok tertentu dalam Kongres Amerika. Kemenangan Dr. Abdul Rahman As-Sayed yang bakal mewakili Parti Demokrat dalam pilihan raya Senat yang akan berlaku pada bulan November ini di kawasan Michigan di Amerika telah pun menjadi satu perbincangan di Amerika dan juga di seluruh dunia. Hal ini kerana berlaku satu kejutan yang bukan sekadar satu orang tokoh baru muncul dalam politik Amerika, tetapi juga ianya berlaku di negeri yang sangat penting yang akan menjadi pemboleh ubah kepada mana-mana parti untuk menang secara majoriti dalam mana-mana pilihan raya, sama ada pilihan raya di peringkat Kongres untuk memilih anggota-anggota Senat dan juga anggota-anggota House of Representatives ataupun dalam pilihan raya Presiden yang diadakan setiap 4 tahun sekali. Hal ini kerana Michigan adalah sebuah negeri yang dianggap sebagai swing state, yang mana ianya bukan negeri yang dianggap sebagai fixed deposit kepada mana-mana parti, terutamanya Demokrat yang dikenali sebagai negeri-negeri biru ataupun negeri-negeri yang confirm menjadi penyokong kepada Republican ataupun dianggap sebagai negeri-negeri merah. Kalau kita lihat di sini, dalam sistem Amerika, sebelum mereka bertanding dalam pilihan raya yang sebenar, mereka akan berlawan ataupun bersaing dalam parti masing-masing terlebih dahulu sebelum diangkat menjadi calon mewakili parti masing-masing. Dan di dalam Parti Demokrat, parti yang selama ini popular dengan Joe Biden, iaitu bekas presiden sebelum daripada ini, begitu juga dengan Barack Obama, juga bekas presiden, dan juga Bill Clinton. Itu di antara presiden-presiden mutakhir ini daripada Parti Demokrat. Manakala lawannya, Parti Republican terkenal dengan Donald Trump pada hari ini, Bush yang memerintah satu ketika dahulu, dan beberapa tokoh yang lain. Dan dalam Parti Demokrat selama ini, mereka terpecah kepada beberapa kumpulan dan kumpulan yang agak established, yang selama ini menguasai Parti Demokrat menjadi calon-calon dalam Demokrat, bahkan calon presiden di Demokrat adalah di kalangan kumpulan establishment yang dianggap sebagai kumpulan moderate dan sebagainya, sebagaimana tokohnya Obama, Joe Biden dan lain-lain. Manakala terdapat satu kelompok yang memperkenalkan diri mereka sebagai Sosialis Demokrat, diketuai oleh Senator Bernie Sanders, satu orang tokoh politik Demokrat di Amerika yang juga anggota Senat, yang telah pun lama dalam politik Amerika dan berulang kali cuba untuk memposisikan dirinya sebagai calon presiden mewakili Parti Demokrat untuk melawan Republican punya calon, tetapi Senator Bernie Sanders tidak pernah mendapat kemenangan. Beliau menjadi kelompok minoriti dalam Parti Demokrat, tak pernah mendapat kemenangan melainkan di atas kerusi Senat yang beliau pertandingkan di kawasan beliau. Kelompok yang menyokong beliau adalah minoriti dan hanya beberapa orang sahaja yang mendapat kesempatan untuk menjadi calon mewakili Parti Demokrat dan seterusnya menjadi anggota House of Representatives, salah satu daripada badan selain daripada badan Senat yang berada dalam legislatif ataupun dalam badan perundangan di Amerika. Tetapi kali ini suasananya agak berubah. Senator Bernie Sanders ini terkenal dengan polisi-polisinya yang menentang perang. Beliau bukan sekadar menentang perang yang berlaku terhadap Gaza sejak 2023, perang Iran yang berlaku sejak daripada Februari 2026 ini, termasuklah perang sebelum daripada ini, iaitu perang terhadap Iraq pada tahun 2003, perang terhadap Afghanistan tahun 2001. Beliau terkenal dengan satu polisi yang sentiasa menentang sebarang peperangan yang melibatkan Amerika. Begitu juga sikap beliau yang jelas menentang tindakan genosid, tidak berperi kemanusiaan dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak asasi manusia yang dilakukan oleh Israel sering mendapat bantahan dan tentangan daripada Senator Bernie Sanders dan kumpulan-kumpulan yang bersama dengan beliau. Tetapi kali ini, kumpulan beliau yang dikenali sebagai progresif, iaitu campuran di antara kelompok Sosialis Demokrat yang dipegang oleh beliau secara ideologinya dan kumpulannya bersama dengan kelompok-kelompok lain yang tidak pernah bersetuju dengan tindakan pemimpin-pemimpin Parti Demokrat ataupun ahli-ahli parlimennya, ahli-ahli Senat ataupun House of Representatives yang terlibat dalam apa yang istilahkan sebagai ditaja oleh kelompok-kelompok penaja-penaja politik sebagaimana badan-badan lobby, sebagaimana IPAC yang terlibat dalam mempengaruhi dasar luar Amerika agar pro kepada pemerintahan rejim Zionis Israel. Itu di antaranya dan banyak lagi badan-badan lobby lain. Jadi mereka bergabung dalam satu kumpulan yang menggelarkan diri mereka sebagai kumpulan progresif dalam Parti Demokrat. Dan kumpulan ini mendapat satu lonjakan
bila mana beberapa tempoh yang lalu mereka mendapat kemenangan di peringkat pilihan raya untuk memilih Datuk Bandar New York melalui calon mereka iaitu Mayor Zohran Mamdani. Apabila Zohran Mamdani yang memang merupakan salah satu daripada pengikut atau pemimpin di dalam Senator Bernie Sanders memenangi pilihan raya New York sebagai mewakili satu orang kelompok minorities, the first Muslim in America yang menjadi mayor di New York, kemudian mewakili kelompok yang non-white di Amerika, tetapi mendapat sokongan pelbagai pihak. Bukan sekadar Muslim tetapi juga bukan Muslim, kerana Muslim adalah minoriti di sana. Begitu juga mendapat sokongan daripada kelompok-kelompok white, iaitu white America, black America, begitu juga lagi dengan Latin America dan pelbagai bangsa ataupun kaum yang berada di Amerika. Termasuklah di kalangan mereka yang beragama Kristian, termasuklah di kalangan mereka yang beragama Yahudi, turut menjadi penyokong kepada Zohran Mamdani di atas sikap beliau, janji-janji beliau dan celebrity yang ada pada beliau sebagai satu orang tokoh baru yang memperjuangkan hak-hak rakyat. Mereka memperjuangkan apa yang disebut sebagai bas percuma sebagai contohnya, begitu juga dengan isu-isu berkait dengan perumahan, isu-isu berkait dengan healthcare, yang ketika ini menjadi isu sangat besar di Amerika bila mana rakyatnya tidak mendapat layanan ataupun rawatan kesihatan yang sepatutnya sebagaimana mereka sepatutnya perolehi sebagai seorang rakyat Amerika dan pelbagai isu-isu lain yang sering dijanjikan oleh Zohran Mamdani. Maka bila mana Zohran Mamdani menang sebagai Datuk Bandar New York, ketika kempen sekalipun telah pun mendapat komen direct daripada Donald Trump sebagai presiden. Walhal tidak padan untuk beliau memberi komen terhadap pilihan raya yang melibatkan PBT ataupun pihak berkuasa tempatan kalau dalam konteks kita di Malaysia ataupun di Indonesia. Tetapi beliau memberi komen kerana bagi beliau itu adalah satu bahaya kepada Republican, bahaya kepada politik Donald Trump itu sendiri. Tetapi sebenarnya kehadiran Zohran Mamdani tidak sekadar bahaya kepada lawan politik mereka daripada Parti Republican, tetapi sesama pemimpin-pemimpin lama terutamanya dalam Parti Demokrat yang menguasai hierarki kepimpinan Parti Demokrat di peringkat federal ataupun di peringkat New York itu sendiri mula tergugat dengan kehadiran tokoh-tokoh baru seperti Zohran Mamdani. Tetapi kehadiran Zohran Mamdani itu habis sebegitu sahaja, close case, kerana Zohran Mamdani walaupun warga negara Amerika, beliau bukan lahir di Amerika. Maka beliau tidak akan menjadi ancaman kepada mana-mana tokoh Demokrat yang berhasrat untuk mencalonkan diri menjadi calon Presiden Amerika dalam pilihan raya 2 ke 3 tahun daripada sekarang. Kerana beliau lahir luar daripada Amerika, syarat menjadi calon Presiden Amerika mestilah seseorang yang lahir di Amerika. Tetapi mereka lupa dengan kehadiran Mayor Zohran Mamdani ini, satu tokoh yang menjadi perhatian di seluruh Amerika. Di atas pengaruh beliau, beliau boleh mencipta kemenangan demi kemenangan kepada calon-calon lain daripada kumpulan progresif ataupun sosialis demokrat sebahagiannya itu dalam pilihan raya di peringkat Parti Demokrat untuk menjadi calon dalam pilihan raya midterm yang akan berlaku pada bulan November ini. Maka dimulakan di peringkat New York, bila mana 3 calon daripada kumpulan progresif ini, seorang calon yang akan bertanding ke Senat dan 2 untuk pergi kepada House of Representatives daripada kumpulan Zohran Mamdani ataupun Senator Bernie Sanders ini telah pun mendapat kemenangan total di peringkat negeri New York tersebut. Maka ia mula berkembang ke negeri-negeri lain, termasuklah di Chicago, termasuklah di California dan sebagainya, dan kemuncaknya ialah kemenangan Dr. Abdul As-Sayyid atau namanya Dr. Abdul Rahman As-Sayyid di peringkat Michigan. Kenapa Michigan ini menjadi satu benda yang penting? Pertamanya kalau kita lihat, kita sebutkan di awal tadi, Michigan adalah salah satu negeri bukan biru dan bukan merah secara confirm, secara fixed depositnya. Tetapi ia adalah sebuah negeri yang dianggap sebagai swing state, iaitu negeri yang kadang boleh pergi kepada Republican, kadang kala boleh pergi kepada Demokrat. Maka kemenangan di peringkat negeri swing state ini, ia menjadi petunjuk parti mana yang akan menguasai secara majoriti di peringkat Senat dan juga House of Representatives, dan juga pemimpin mana, tokoh mana, parti mana yang akan memenangi mana-mana pilihan raya presiden. Ia ada beberapa negeri, sekitar 5-6 buah negeri, termasuklah Michigan ini. Dalam keadaan Michigan adalah negeri yang dianggap sebagai swing state, tiba-tiba calon yang akan mewakili Parti Demokrat itu dimenangi oleh Dr. Abdul As-Sayyid, yang memberikan satu signal kepada Amerika secara keseluruhannya, boleh jadi pilihan raya ini akan berlaku perubahan besar. Kalau di swing state pun, Demokrat tidak boleh bertahan dengan calon-calon establishment ataupun calon-calon yang mirip kepada Obama, Joe Biden dan sebagainya, sebagaimana kita sebutkan tadi, tetapi dimenangi oleh calon bersendirian yang tidak ditaja oleh mana-mana pelobi-pelobi besar sebagaimana AIPAC, itu pelobi Israel yang berada di Amerika, dan lain-lain pelobi mendapat kemenangan.
walaupun dalam pemilihan itu ataupun primary election di peringkat Demokrat itu, adanya tajaan daripada IPAC dan lain-lain pelobi yang jumlahnya di antara 30 juta sehinggalah kepada 70 juta. Itu di antara angka yang banyak dikeluarkan oleh pihak-pihak di Amerika. Tetapi calon yang ditaja oleh IPAC ataupun pelobi-pelobi lain ini gagal untuk dapat kemenangan menentang Dr. Abdul As-Sayed. Jadi bila mana di negeri seumpama Michigan itu pun pelobi-pelobi tidak mampu untuk mempengaruhi pengundi-pengundi di kalangan penyokong-penyokong Demokrat bagi meletakkan calon yang dilobi oleh mereka untuk mendapat kemenangan, apa jadi dengan negeri-negeri lain yang confirm biasanya dimenangi oleh Parti Demokrat. Jadi itulah situasi yang berlaku pada ketika ini. Kalau kita lihat dalam konteks Amerika, yang berkuasa di Amerika bukan sekadar presiden yang mengetuai badan eksekutif dan bukan juga mereka yang berada di badan perundangan ataupun legislatif, iaitu di Kongres, sama ada di Senat ataupun di House of Representatives sebagaimana kita sebutkan tadi, tetapi dia ada kelompok ketiga yang biasanya boleh mempengaruhi presiden, siapa saja presiden, sama ada presiden Demokrat ataupun presiden itu datangnya daripada Republican sebagaimana Donald Trump pada hari ini, ataupun mana-mana ahli parlimen, ahli Kongres yang datang daripada Demokrat ataupun Republican. Siapa mereka ini? Kelompok ketiga ini yang dianggap sebagai interest group di kalangan pelobi-pelobi yang popularnya adalah pelobi yang banyak wangnya, iaitu salah satu pertubuhan American Israel yang sentiasa melobi Amerika, mana-mana pemimpinnya, supaya menyokong polisi-polisi yang menyebelahi Israel. Begitu juga lah pelobi-pelobi lain di kalangan NGO, orang-orang berkepentingan, kumpulan-kumpulan minoriti dan sebagainya. Ini adalah third party yang dianggap sebagai interest group yang mereka akan berkuasa ataupun boleh mempengaruhi presiden ataupun anggota-anggota Kongres. Tetapi kali ini, lobi-lobi ini tidak mampu lagi untuk menguasai pengundi-pengundi. Bila mana pengundi membuat satu keputusan memilih tokoh sebagaimana Dr. Abdul As-Sayed. Jadi di sini, ia bukan cerita tentang Abdul As-Sayed. Bukan cerita tentang Parti Demokrat. Bukan juga cerita tentang kawasan yang akan diwakilinya, iaitu di negeri Michigan. Itu bukan isunya. Isunya ialah berkait dengan polisi-polisi pemerintahan Amerika di masa hadapan. Walaupun kemenangan ini bukan untuk menjadi presiden, sekadar menjadi salah satu daripada anggota Senat, tapi hendaklah kita ketahui bahawa sistem pemerintahan demokrasi yang terbuka di Amerika tidak memberi kuasa itu penuh kepada presiden untuk membuat sebarang dekri presiden semata-mata. Banyak tindakan-tindakan presiden itu, negara itu perlu mendapat kelulusan daripada Kongres, daripada Senat terutamanya. Maka siapa yang menjadi anggota Senat, dia mempunyai undi tertentu yang akan membuat keputusan melulus ataupun tidak meluluskan sebarang resolusi ataupun usul di dalam dewan tersebut. Di antaranya ialah berkait dengan peperangan, berkait dengan polisi luar, berkait dengan keuangan terutamanya yang mesti diluluskan oleh badan perundangan tersebut. Dan undang-undang baru dan banyak juga polisi-polisi baru tertentu yang wajib mendapat kelulusan Senat terlebih dahulu, House of Representatives terlebih dahulu sebelum ianya pergi kepada presiden. Maka presiden tidak lagi mendapat satu kebebasan mutlak untuk membuat sebarang tindakan. Jadi bila mana kelompok seperti Dr. Abdul As-Sayed ini mendapat kemenangan, sekiranya dia menang dalam pilihan raya November ini, bersama kelompok-kelompok lain yang pemimpin mereka ketika ini dilihatnya adalah Zohran Mamdani dan penaung mereka adalah Senator Bernie Sanders. Kalaulah kelompok mereka tidak menang secara majoriti pun mewakili Parti Demokrat, tetapi menjadi salah satu blok dalam Parti Demokrat, boleh jadi mewakili 10% ataupun 20% di kalangan anggota-anggota Senat yang mewakili Parti Demokrat, cukup sudah untuk mereka menjadi satu kumpulan yang menjadi penentu kepada sebarang keputusan di dalam Parlimen Amerika ataupun Kongres Amerika. Hal ini kerana dalam sejarah panjang Amerika, sistem demokrasinya, keputusan pilihan raya jarang berlaku mana-mana parti menang 2/3. Melainkan majoriti yang mereka perolehi adalah majoriti yang terlalu nipis ataupun kita boleh katakan sekadar bezanya beberapa peratus sahaja. Maka akan ada kelompok-kelompok tertentu yang majoriti dari kalangan parti menguasai Kongres tersebut akan menjadi penentu kepada kemenangan. Contohlah, kalaulah Demokrat menjadi majoriti, menguasai 52 ataupun 55% daripada anggota Senat ataupun anggota House of Representatives, maka daripada jumlah tersebut, kelompok Zohran Mamdani ataupun Abdul As-Sayed ini ataupun kelompok Bernie Sanders ini, mereka menguasai sekadar 5 ke 10% saja, sudah cukup mereka menjadi kumpulan pendesak penting yang akan memastikan mana-mana polisi yang tidak menyebelahi rakyat Amerika terutamanya, yang menjadi manifesto mereka, iaitu healthcare yang terbaik untuk rakyat mereka,
dan hal-hal yang lain, dan mereka menentang sebarang wang Amerika pergi kepada negara-negara luar, terutamanya kepada Israel. Tidak hanya Israel, termasuk juga kepada Mesir dan juga Jordan. 3 negara yang menerima bantuan keuangan ketenteraan terbesar daripada Amerika, yang bagi mereka perkara itu tidak boleh berlaku. Termasuklah perang-perang yang dicipta oleh Donald Trump pada ketika ini di Iran terutamanya, dan di pelbagai negara boleh dihentikan oleh kelompok-kelompok ini bila mana mereka menjadi sebahagian daripada blok-blok tertentu dalam Kongres Amerika. Ini yang sedang berlaku pada ketika ini, menyebabkan walaupun beliau belum lagi memenangi pilihan raya yang sebenar pada bulan November ini, baru menang untuk jadi calon mewakili Demokrat, tetapi kemenangan beliau di Michigan itu mendapat ulasan ataupun tentangan cercaan khas daripada Presiden Donald Trump dan juga naib presidennya iaitu J.D. Vance. Sehinggalah mereka mengeluarkan pelbagai kenyataan, dakwaan sebagai komunis dan sebagainya untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap kemenangan tersebut. Kerana ia bukan semata-mata untuk Demokrat, bukan semata-mata mewakili, kita katakan, minoriti yang bukan white collar di situ ataupun mewakili rakyat di negeri tersebut semata-mata, tetapi kerana mereka seorang ataupun 2 orang ataupun 3 orang itu, ia boleh menjadi penentu masa depan Amerika, polisi luar Amerika, yang pastinya bukan mereka saja terkesan, kita juga terkesan. Kerana sebarang polisi luar yang diambil oleh kerajaan Amerika itu, ianya memberi kesan kepada dunia keseluruhannya. Sama ada berperang ataupun tidak berperang, sama ada dikenakan tarif baru ataupun tidak dikenakan tarif baru, sama ada krisis semakin memuncak di seluruh dunia ataupun ianya semakin tenang di seluruh dunia. Pelbagai lagi perkara yang berlaku di seluruh dunia ini ada kaitannya dengan tindakan-tindakan politik domestik di Amerika. Sebab itulah pada hari ini kita membahaskan, membincangkan, memberi perhatian terhadap pilihan raya di peringkat Amerika yang akan berlaku pada bulan November ini, yang dianggap sebagai pilihan raya midterm Amerika, yang walaupun tidak menukar presiden, tetapi untuk 2 tahun berikutnya, Donald Trump sekiranya tidak mendapat majoriti di parlimen ataupun di Kongres, iaitu Parti Republikan yang diwakili oleh beliau, maka beliau akan berdepan dengan kesukaran demi kesukaran untuk meluluskan bajet baru, untuk memulakan peperangan baru, untuk membuat sebarang polisi-polisi yang akan ditentang oleh kelompok yang majoriti di dalam Kongres Amerika. Ini kefahaman yang perlu sama-sama kita ketahui.